Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera abangku-abangku yang dikasihi, dilindungi selalu. Apa khabar semua? Harap semua okey lah, steady Alright. Okey, apa cerita ni bang? Hari ni kita ada gitar Yamaha Telecaster RT5 102. Ini stok dia. Betul ke RT5? Ayalah, Yamaha RTS, S. Okey. 102. Okay, so ni dia punya appearance body. Right. Gitar ni dia straightforward, 3-way selector switch, satu volume, satu tone. Lepas tu dia punya 6 screw. Okay, 6 screw vintage tremolo. Ni dia ada tremolo tapi arm dia dah hilang. So dia punya kombinasi pickup, satu neck, satu bridge. Dua pickup single coil saja, straightforward. Okay, very straightforward. Dan saya dah test gitar ni sebelum saya letak atas meja ni, saya dah test. Lama agak lah saya test, nak tahu apa dia punya penyakit dia Jadi penyakit dia masalah lazim lah. Dia punya tali dia tinggi lah. Saya ukur tadi lebih kurang 2.5 mm. Tinggi lah bang Right, tapi nak kata tinggi tu ada segelintir kita punya gitaris, pemain gitar dia okey. 2 mm dia okey, 3 mm pun dia okey. Tapi jumlah orang yang macam tu, dalam 10 orang customer saya, seorang je yang macam tu. Itu pun dia dah lebih daripada 20 tahun, 30 tahun main gitar. Senang cakap otai lah. Dia okey. Tapi kalau kebanyakannya dah lagi 9 orang tu, 1 mm, 1.2, 1.5. Itu kebanyakannya lah setup yang saya buat. Okay, so gitar ni nak dibuat fret leveling lah. Lama agak lah saya test gitar ni. So far dia punya functional untuk electronic parts semua okey. Okay, semua cemerlang. Cuma gitar ni dah lama tak servis lah. Saya anggap lebih daripada 10 tahun lah tak servis. Itu dah berabuk apa semua lah dia punya bridge dia pun dah corrosion teruk sangat ni. Right, so kita tengok lah nanti apa yang kita boleh buat. So ni abuk-abuk banyak ni. So fret dia ni dia punya, sekejap saya ambil caliper sekejap. Okay, so ni caliper ni kita check dia punya ni 2.49. Okay, 2.49. Okay, kira medium jumbo lah. Medium jumbo. Lepas tu tengok dia punya height fret dia ni. So, tengok height fret dia 1.19 mm. Okay, 1.9 mm. So dia punya playability memang untuk kategori modern style pun boleh, untuk kategori vintage pun boleh, lagu-lagu retro pun boleh main. Sebab apa saya kata macam tu? Pertama, selain daripada size fret, kita tengok dia punya fretboard. Okay, fretboard radius dia ni 14 inci. Okay, lebih kurang sama macam Les Paul. Okay, maknanya kalau kita nak perah neck ni still okay. Dia punya neck dia besar bang. Neck dia rasa besar, rasa chunky. Dia tak ada slim ke apa ke, tak ada. Dia memang rasa chunky. Maknanya kalau kita nak jenis orang yang tangan besar, jenis otai-otai punya ni kan, kalau dia nak main perah memang sedap bang gitar ni. Macam saya tak ada pandai main strat, saya selalu main bending. Jadi gitar ni adalah, dia punya neck profile ni adalah saya punya pilihan lah. Saya bukan jadi orang main jari macam lipan tu. Kalau orang main jari macam lipan tu, neck profile macam ni saya rasa kebanyakannya kurang sesuai. Kurang sesuai. So yang macam ni jenis orang main blues, okay, main perah-perah macam ni, memang best lah kan. Kalau kita nak main nak main perah macam kan, macam tu. Sedap nak main. Cuma sayangnya tremolo dia dah hilang lah. Tengoklah nanti apa yang saya boleh buat dengan tremolo ni. So dia punya bridge dia ni dah slanting. Okay. Maybe dah memang setup macam ni lah. Dia slanting macam ni. Tapi tak banyak lah. So anggaran saya ini lebih kurang half interval. Okay, half step dia naik half step macam tu. So nanti saya akan buat setup gitar ni ikut balik style yang sama macam ni. Dan satu lagi, dia punya setup dia yang ada sekarang ni, gitar ni tak pernah di setup lagi tak pernah di setup lagi. So yang ini dia punya
skru saddle ni selalu jadi masalah. Sebab apa? Sebab dia terbonjol tinggi sangat. Jadi bila kita nak pump mute tu, aduh, sakit jari. Cuba sahabat-sahabat check gitar masing-masing. Okay, betul tak cakap saya? Kalau yang jenis tinggi macam ni, cuba pump mute. Jing 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 jing, macam tu kan. Dia akan menikam tapak jari kita ni. So dia menimbulkan ketidakselesaan. Right, so ini akan salah satu dia punya defect. Saya kira ini adalah defect dalam pada saya punya kategori gerak kerja schedule. So yang lainnya headstock dia best bang. Headstock dia modern. Headstock dia modern style. Sebab tu saya cakap gitar ni dia macam hybrid macam tu. Right. Lepas tu dia punya nut dia ni, so anggaran saya ini adalah nut plastik tapi bukan plastik biasa. Yang ni dia jenis tumpat punya lah. Jenis tumpat punya saya tengok pun dah tahu dah. Jadi dia punya belakang je ni jenis vintage style punya tuning machine ni. Dia ada cover macam ni. Right. Jadi kalau sahabat-sahabat tengok macam ni, kalau tengok sama macam dekat Shopee ke apa, biasanya dia tak sama bang. Walaupun rupa kat Shopee tu sama. Sebab Yamaha ni dia lain sikit. Dia memang ada sendiri punya parts. So dimension screw, mounting screw tak sama. Lubang screw tak sama. Tapi still boleh adjust lah. Sebab kadang-kadang kalau dekat Shopee ke mana-mana kita beli, kita nak tukar contohnya. So dia akan ada lain sikit. Tu kena modi sikit lah. Right, so kalau boleh yang ada ni, siapa sahabat-sahabat yang ada gitar-gitar lama macam ni, jaga elok-elok, kekalkan dia punya hardware dia tu supaya kalau nak tukar nanti dia tak menimbulkan masalah. Jaga elok-elok, kena hantar servis. Right, so order Abang Zack. Abang Zack, terima kasih Abang Zack kerana sudi mempercayai khidmat PSA Guitar Works. Saya lupa nak bagi tahu dia punya ni made in mana. Kalau saya tengok dekat sini, dia made in Taiwan. Dia dekat sini ada engrave. Tapi tak nampak lah kot. Nampak dekat belakang stock dia tu. Ada engrave dekat tuning machine tu. Okay, dia tulis sini dia ada engrave made in Taiwan dan ada nombor siri. Okay, ada nombor siri. So ini plate belakang dia, bolt on. Nampak ni. Dia bolt on kat situ. Dia tulis Yamaha since 1907. Memang legend lah gitar ni. Jarang-jarang bang saya dapat gitar-gitar yang macam ni. Yamaha Telecaster, jarang. Okay. Saya ada Yamaha Telecaster. Tapi saya dah buka-buka lah. Sebab saya nak buat eksperimen dulu kan. Ajak saya ambil saya punya. Right, yang ini saya punya. Yamaha Telecaster saya punya, nampak? Okay, macam ni nampak Right. Gitar ni saya beli dekat Yamaha Music. Harga dia 1,400 ke 1,300 macam tu harga dia. So yang ini dia berbeza sikit dengan yang ini sebab yang ini dia non tremolo. Nampak dia tak ada spring belakang Yang ini dia ada spring. Kan? Yang ini dia fixed bridge. Dia fixed bridge. So ini yang saya punya lah. Actually gitar ni saya nak install balik, nak restore balik, tapi itulah daripada sehari ke sehari dah makan tahun dah. Saya sebenarnya kurang sihat bang, minta maaf bang ada batuk-batuk. Okay, so saya nak start buat kerja dah ni, buat pro setup untuk gitar ni. Okay, wish me luck Alright. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada abang-abangku yang dikasihi, dirindui selalu. Apa khabar semua? Harap semua okey lah Right. So, terima kasih kerana telah klik video ni dan didoakan. Semoga sahabat-sahabat semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan dipermudahkan segala urusan di dunia dan di akhirat. Alright, so ini kita ada gitar istimewa bang. Saya jarang-jarang dapat gitar Yamaha Telecaster ni. Okay, so ni adalah Yamaha Telecaster RTS 102. Alright. Jadi banyak cerita lah gitar ni. Banyak sangat cerita dia. Nampak macam simple je kan.
So saya ada sebiji gitar yang macam ni tapi dia humbucker lah, Yamaha Tele humbucker. Saya tengok diorang panggil Yamaha tu Yamaha Tele humbucker. Masa saya beli tu dekat Yamaha Music tu memang harga dalam RM1,300. Dan saya dimaklumkan oleh orang yang jaga tu lah, Miss Patricia ke apa nama ke Jennifer macam tu lah, antara Patricia dengan Jennifer saya lupa lah kan, wanita Chinese dalam usia dia dalam 50-an lah kan. Dia khabar kat saya ni, dia kata gitar ni last production Yamaha keluarkan, yang saya punya tu lah, yang body older tu. So saya rasa wow kan, saya beli lah gitar tu kan. Okay, itu tak apa, itu cerita selingan. Okay, saya nak cerita pasal gitar ni. Dia lebih kurang sama juga, cuma beza dia dengan Yamaha saya tu, dia ada belly cut kat sini. Dia ada belly cut ni. Alright, dan dia ada tremolo. Dan pickup kombinasi dia single coil dua-dua ni. So yang dua-dua ni dia daripada Yamaha lah. Saya memang suka bang gitar-gitar Yamaha ni. Di samping dia banyak yang kategori-kategori marhain kan, harga yang berpatutan sesuai untuk beginner dan intermediate macam saya ni. Lagi satu yang penting, dia punya kualiti dia tu. Kualiti Yamaha ni saya tak boleh nak nafikan lah. Saya memang minat gitar Yamaha. Saya sendiri ada 4 gitar Yamaha. Alright, so yang ini Yamaha ni dia special sikit lah. Berbanding dengan orang kata apa, gitar-gitar Telecaster yang low end. So ini kategori low tier lah low tier, tapi walau macam mana pun playability dia okey. Daripada segi neck profile, neck profile Yamaha memang tak pernah mengecewakan saya lah. Memang ngam dengan jari saya ni. And Yamaha LTD dua tu, Ibanez. Yang memang ngam lah kan. Les Paul. Sebab Les Paul, kalau saya main Les Paul, Gibson saya suka main perah kan. Perah kita grip tali tu. Macam tu kan. Gibson sedap lah kita nak perah dia tu. Jadi gitar ni body dia, berdasarkan research saya, body dia daripada Alder. Dan dia punya kayu belakang ni daripada apa nama kayu tu, saya tak ingat lah kayu tu. Dan fretboard dia Bubinga. Fretboard dia Bubinga. Pickup dia daripada Yamaha lah. Dan dia ada synchronized tremolo, vintage style. Dia ada 6 screw ni. Right. Tapi malangnya, bukan malang lah, tapi sayangnya dia tak ada tremolo arm. Saya pun tak ada stok kat sini. Yang ada 6mm. Yang ini dia 5mm, dia kecil macam Fender punya. Saya tak ada. Kalau Squier 6mm, kalau Fender Mexico US dia 5mm lah macam tu. Dia kecil sikit. Ini saya tak ada stok dia. Jadi tak apalah, kita main je lah Right. So apa yang menarik pasal gitar ni, dia punya headstock dia memang steady lah. Saya rasa saya dah cerita lah banyak mengenai dia punya profile dia apa semua tu dalam video yang awal saya tadi tu kan. Jadi gitar ni saya nak cerita pasal dia punya defect yang berlaku lah. Sepanjang nak buat gitar ni, saya berpeluh jugalah nak buat gitar ni. So kita buat fret leveling. Itu adalah antara kerja-kerja wajib lah. Kita pakai neck jig tu, kita buat fret leveling. Alright. So size dia punya fret wire ni dia jumbo. Lepas tu apa yang susah pasal gitar ni? Okay, masa saya nak buka ni, nak servis, dia punya bridge ni dah berkarat. Saya dah spray balik lah. Saya dah spray balik warna chrome. Right, so dah tutup lah dia punya karat dia tu, dah tak nampak lah, dah macam baru lah kan. Tapi masalahnya gitar ni dia punya, masa saya nak buka 6 screw ni, screw dia patah dalam 4 biji. Aduh, aku dah pening dah bang. 4 biji bang, kalau sebiji tu boleh tahan lagi. 2 biji ke, yang ni 4 biji sekali. Aduh, saya cakap. So nak tak nak saya kena keluarkan lah kan. Sebab niat saya nak keluarkan bridge ni, nak cuci dan nak bersihkan, nak spray lah. Tapi masa nak buka tu dia loose. Dia tak naik, skru tu dia tak naik. Cakap alamak, ini patah dalam lah ni. Memang patut lah pun, dia dah berkarat. Skru dalam tu dah berkarat atas faktor usia lah kan. Gitar ni pun dah lama. Jadi saya dah korek lah. Saya korek semua, keluarkan 4 biji skru yang tertinggal dalam tu. Saya tinggalkan, saya korek dan saya touch up balik lah. Saya touch up balik. Saya bancuh dengan nitro. Saya bancuh warna biru, warna hijau, warna kuning, warna putih. Warna biru, warna kuning, warna putih. 3 color tu. So dapatlah color yang sama.
So tak nampak lah dia punya kesan-kesan tu kan. Kalau tengok memang tak nampak lah dia punya kesan dah kena kopek tu kan. Sebab memang tak boleh buat apa lah. Memang kena buat benda tu. Sebab kalau tak nanti skru tak boleh masuk. Sebab skru yang saya ada ni saiz besar, panjang, yang dia punya asal tu pendek. Jadi saya kena korek dia dalam sikit dan kena touch up lah. Kena touch up. Jadi nak proses touch up tu makan masa lah. Lepas tu dia punya defect dia sebenarnya bukan sebab apa, sebab gitar dah lama. Gitar dah lama, so tak boleh buat apa lah. Jadi sebab tu pentingnya bang, gitar ni kita kena servis. Sebab bila kita nak servis ni, dia tujuan dia adalah untuk memastikan tak ada masalah berbangkit bila kita nak buat maintenance. Itu tujuan kita nak kena set up dan servis berkala lah. Selalu saya pesan dekat customer-customer saya yang hantar gitar ni, macam contoh penjagaan fretboard, penjagaan pickup, beli aksesori cleaning macam apa nama ni, contact cleaner untuk ports kan. Boleh buat DIY sendiri bang. Abang buka belakang ni, beli contact cleaner tu dekat DIY ada jual, murah je kan. Tapi kalau boleh beli yang quality sikit lah. Tapi boleh je pakai yang DIY tu. So kita spray kat dalam tu, spray lepas tu tutup balik, selesai. Sebab kita tak nak bagi dia jam. Dia punya knob dia ni saya dah spray baru lah. Knob dia dah bercalar kan, bukan bercalar, dah kopek-kopek dah cat dia. Saya buangkan balik semua dia punya cat dia tu, saya spray baru lah. Tapi spray ni bukan spray biasa lah saya pakai spray yang berkualiti lah, yang memang boleh spray untuk besi lah. So dia tahan lasak. Dia kalau kita pakai spray samurai direct, dia sekejap je, lepas tu kita main-main tu dia dah terkopek. Pasal dia besi, cat tu tak melekat kat besi. Tu masalah dia. Jadi kena pakai cat yang spesifik untuk besi lah. Alright, so sepanjang nak main gitar ni saya happy lah nak main gitar ni lepas dah set up kan. Sebelum set up tu pening juga kan nak main tu. Jadi dia punya fretboard dia ni radius lebih kurang 14 inci. Dia modern style punya fretboard radius. Jadi sedap lah kita nak main lagu modern boleh, lagu retro boleh. Dia punya tone pun sedap kan. Okay, sekarang ni saya try, saya dengarkan sound clean daripada multi effect saya ni. Neck pickup ni, dia ada cover. Dia ada cover. Alright. Macam tone dia frekuensi daripada pickup ni, dia serap frekuensi tu sampai ke multi effect saya. Multi effect kita kan ada preamp dalam tu kan. So dia boleh drive sound tu clear, crystal clear kan. Lagi satu saya suka gitar ni, dia kurang noise. Dia walaupun dia single coil tapi dia kurang noise. Saya masa baru sampai gitar ni saya macam aduh, ini single coil ni tak tahu macam mana kadar buzzing dia tu kan, pickup buzz tu. Dia lagi satu, saya off topic sekejap, cerita pasal pickup noise kan. So pickup ni dia ada dua noise dia, dua jenis lah. Pertama humming, kedua buzzing. Dia macam tu. Humming tu bunyi yang bersiul-siul tu lah. Buzzing yang bunyi itu buzzing, pickup buzzing ataupun pickup noise. Dia ada dua tu. Dia benda tu tak sama. Dan punca dia pun tak sama. Kena faham benda tu. Alright, so kita back to topik balik. Okay, sound direct amp. Okay, sound direct amp, clean sound saya tutup mic sebab saya tak nak kacau bunyi peak ni masuk dalam mic ni. Saya pakai condenser mic, dia sensitif. Kita tak dapat dengar sound dia betul kan. Right, saya tutup mic.
Macam okay kan, just nice dia bunyi dia. Jadi gitar ni saya set up dia punya setting dia ni untuk pengetahuan sahabat-sahabat semua. Benda ni benda asas lah, semua orang tahulah benda ni, tapi mungkin ada sahabat-sahabat kita tak tahu. Jadi dia punya perkara asas dia, tremolo ni nama dia synchronized tremolo. So synchronized ni maksudnya kita nak seragamkan lah dia punya radius saddle ni mesti tally dengan radius fretboard. Kalau fretboard tu macam ni, saddle pun kena macam ni. Kalau fretboard tu macam ni, saddle tak boleh straight, dia tak balance. Dia kena macam ni. Kena follow. Tu nama dia synchronized tremolo. So tak kira apa-apa string action height yang kita achieve, kita masih boleh adjust mengikut radius fretboard. Baru dia balance. Jadi untuk setting gitar ni, saya setting dia 1mm. Jadi 1mm padan dengan dia punya, kalau kita nak main rhythm, semua gitar, semua tali petik clear. Pasal dia dah rendah, dia dah selesa nak main. Bukanlah rendah sangat, rendah maknanya rendah yang munasabah kan. Dia clear, terutama yang F. Tangan tak penat. Yang sebelum ni tinggi lah bang tali dia. Kena stress sikit, kena struggle tu yang letih tu. Sebab tu gitar kena set up pun sedap nak main. Ini kalau budak baru nak belajar pun boleh. Boleh main, senang nak tekan. Senang nak tekan. Yang penting walaupun dia rendah macam mana pun, tone weight tak boleh lost. Tone weight kalau lost, habis. Right, so sound clean. Okay, direct, kita still mode dalam direct M. Saya masukkan chorus Boleh senyum lah bang nak main, sedap, selesa. Cuma saya main terkucik je lah. Kan? Habis kita one shot sekali main kan. Sedap bang gitar ni. Okay, so owner abang Zack, saudara Zack. Sebelum ni saya ada buat gitar Santanu dan saya ada up video dalam YouTube juga, setup gitar tu. So abang Zack ni hantar 4 gitar, 3 gitar 1 bass. Yang bass tu pun banyak gak hal dia tu, kena rewiring balik. Itu nanti kita cerita bab lain lah. So ini antara salah satu gitar Abang Z. So kepada Abang Z, terima kasih kerana telah sudi mempercayai Hemat PC Guitar Works. Alright, so gitar ni so far tak mengecewakan saya lah. Memang best lah. Dia punya neck dia bang paling penting, selesa betul neck dia. Kecil tak kecil, besar tak besar, nipis tak nipis, tebal tak tebal, just nice je. Saya boleh access sampai atas ni, senang, selesa. Okay, kita still dalam mode direct M. Okay, sekarang ni overdrive channel 1 ni, ini yang saya suka ni. Dia kurang noise, hampir tak ada. Kan?
Just nice dia bunyi dia kan. Itu kosong, tak ada apa-apa. So itulah karakter sebenar gitar ni, dengan pickup ni. Alright. So come back to sound multi-effect saya ni. Saya pakai Zoom Dave Mustaine G2.1 DM. Yang ni saya pakai ni Zoom ni yang limited edition je lah, Dave Mustaine ya. Okay, so sound clean dia kalau pakai multi-effect saya ni. Sekejap, saya tutup mic. Just nice ya bang gitar ni. Sedap bang. Susah nak berhenti main gitar ni. Alright. So yang lainnya gitar ni demi color dia warna hijau ni saya cubalah search tapi tak jumpa. Saya jumpa color putih dengan color hitam. Harga dia sekitar kalau tak silap dalam 1,300 jugalah, 1,300 1,400 macam tu lah gitar ni. Dia tak berat. Dia medium weight. Dia tak berat. Kalau budak sekolah main memang cantik lah gitar ni. Okay, so pada ibu bapa, parents yang nak belikan gitar untuk anak-anak kan. So kadang-kadang ada kat customer saya, dia hantar gitar tapi dia tak main gitar. Dia jenis collector. Jadi ada yang tanya saya jenis gitar-gitar yang nak dibeli untuk anak-anak apa semua kan. Jadi saya jawapan saya kadang-kadang bergantung pada saya punya larat tak larat masa tu lah. Tapi masa tu dia cakap, masa dia tanya tu saya pun dalam keadaan tak berapa larat sangat, penat bekerja kan, letih. Dia tanya, "Ri, abang nak beli gitar kat mana nak beli?" Dua tempat saya sebut. Saya sebut Music Bliss dengan Yamaha Music, dua tu. So sebab gitar yang dia minta tu tak adalah gitar mahal, gitar lebih kurang macam ni lah, range harga macam ni. So pergi kat tempat-tempat macam tu. Jadi kalau sahabat-sahabat yang tak biasa pergi ke music store kan, tengok gitar mahal takut nak masuk apa semua kan, jangan macam tu. Diorang semua okey. Bagi tahu je, "Bang, encik saya ni ada bajet sekian-sekian, boleh tak recommendkan saya apa yang sesuai, gitar apa yang sesuai, gadget apa yang sesuai, amp apa yang sesuai." Diorang akan layan kita macam raja. Kan? Okey, diorang semua okey. Yamaha Music apa semua tu cari gitar macam ni. Ada banyak, Pacifica ada, Revstar ada, tapi Revstar mahal sikit lah kan. Tapi yang famous, yang top Pacifica lah. Siapa yang ada Yamaha Pacifica, cuba komen kat bawah. Cuba komen apa bestnya gitar tu. Susah nak cari dia punya defect kan, sebab memang tak jumpa, jarang lah, kecuali setup lah. Itu tak boleh nak cakap apalah, sebab setup ni memang daripada kilang lah kan. So factory setup tak boleh nak cakap apalah. So nak sedap kena hantar ke repairman lah, ataupun gitar tech ataupun luthier lah kan. Alright. So tali gitar ni tali Aniball. Okay, 942. Gitar ni walaupun dia punya headstock dia belah sini, truss rod dia belah sini, tapi dia one way. Truss rod dia one way. Dia bukan two way, dia one way. Okay, so saya akan mainkan sound daripada multi effect saya ni, sound overdrive ni. Minta maaf lah banyak, saya ni sebenarnya berbaik demam. Kepala ni ada pening-pening sikit. Kalau nak main lagu rock kapak pun okey, steady gitar ni kan.
Nak main gitar karok kan untuk TikTok ke? Best lah gitar ni. Ayah pula nak berhenti. Okay, kalau sound overdrive, so kita tengok, kita test pickup ni. Pickup Sugar Coin ni macam mana dia drive high gain. Sekejap saya tutup mic. Boleh ke bang nak main metal? Boleh je. Biasa orang kita ni memang tak lari lah. Gitar karok, rock kapak, metal. 3 tu je kan. Jarang lah saya jumpa orang yang main jazz ni. Jarang. Kan? Kalau yang main jazz tu, maksud saya yang orang-orang muda lah. Jarang. Orang muda ni biasa main rock kapak. Kan? Macam ni kan. Okay, saya lupa nak dengarkan sahabat-sahabat semua sound clean sound ni dekat note belah atas ni. Dia punya sweet spot dia tu kan. Sedap bang gitar ni. Just nice, simple je. Dia ada tremolo kan. So alhamdulillah lah dia punya defect gitar ni yang major lah kan. Yang besar lah dia punya screw ni. Nak repair dia tu saya terpaksa bancuh cat. Bancuh. Lepas tu saya spray lah kan. Baru dapat balik colour dia. Sebab takkanlah kita nak biarkan dia lopom je tu kan. So kita cat dia elok-elok. Kita buat lubang skru yang baru. Tu. Dan dia lagi satu yang payah dia tu nak cari skru. Sebab skru ni, dia punya 6 skru ni lubang dia kecil. Saya yang ada ni besar-besar. Style Fender punya style. Yang ni dia kecil-kecil. Aduh, dah cari lah. Nasib baik saya ada banyak stok skru kan. Nak mencari tu juga sejam lebih lah. Nak genapkan 6 biji ni. Nak bagi dia sama kan. Okay, so last one. Saya pakai sound overdrive ni. Okay, kita try promote satu.
Jadi itulah dia sahabat-sahabat. Apa yang sahabat-sahabat dengar ni adalah berdasarkan apa yang sound gadget yang saya ada lah. Jadi gitar ni tentang dia punya tone, dia punya apa dan sebagainya daripada segi mode direct amp ataupun mode multi effects. So terpulang pada sahabat-sahabat nak menilai sound gitar ni, tone gitar ni mengikut pendengaran masing-masing. Jadi kalau gitar ni ada dekat sahabat-sahabat, so sahabat-sahabat of course akan main mengikut apa yang sahabat-sahabat ada. Betul tak? So itulah gitar ni dia follow apa yang kita ada. Yang penting gitar ni dia tak buzzing, selesa nak dimainkan, susah nak berhenti. Kan? So itu pun dah cukup dah. Yang lain tu terpulang pada kita sendiri. Sama ada kualiti permainan dan kualiti gadget yang kita ada. Alright? Hingga kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay bang, see you brother Right.